akan berlangsung sebentar sahaja lagi untuk perlawanan di antara kumpulan A, Terengganu menentang Sabah. Manakala di gelanggang kedua masih tidak habis lagi, Johor menentang Labuan. Set yang pertama dimenangi oleh pasukan Johor, manakala sekarang pasukan Labuan sedang mendahului dengan 15 mata, manakala Johor dengan 9 mata. Lawanan di antara Maksa Terengganu menentang Maksa Sabah dimulakan dengan mata pertama diperoleh oleh Maksa Sabah, Muhammad Azrin. Isi nombor 1 dapatkan mata yang pertama. Blok begitu saja. Di blok. Spike yang dilakukan oleh Aiman Alfi di blok oleh pemain-pemain Maksa Terengganu. Dan covering yang dilakukan oleh pemain Sabah tidak berjaya diangkat. Serangan daripada bahagian sub. Muhammad Azrin, isi nombor 1. Dia mendapatkan mata yang kedua untuk pasukan Sabah. Mata yang ketiga daripada pasukan Sabah
Daya dipungut oleh Muhammad Aiman Alfi, musim nombor 8. Mata terkini Sabah 3, Terengganu 2. Cantik Aiman Alfi, musim nombor 8. 3 mata dikutip oleh beliau. Celuk saja. Cantik. Cari tacau ke bahagian luar kawasan permainan. Dengan untuk mendapatkan mata yang ketiga untuk Masak Terengganu. Cuba mengejar Masak Sabah. Untuk laju spike yang dilakukan oleh saudara nombor Willy Tuah. Gagal dipetik oleh player Masak Terengganu. Namun mereka membalas kembali untuk mengejar mata yang ketinggalan. Mata terkini Terengganu 4, Sabah 5. Straight line saja dapat menemui lubang dalam blok-blok yang dilakukan oleh Masak Terengganu untuk tambahan mata, 1 mata untuk pasukan Masak Sabah. 6 balas 4. Float di bahagian depan berjaya diangkat oleh Aiman Alfi sekali lagi. Cantik. Agak terkena hujung jadi saya kira tadi, tapi terkena bloker daripada pasukan Terengganu. Dapatkan lalu jatuh ke dalam kawasan permainan Terengganu. Mendapatkan mata yang ketujuh untuk Sabah, namun gagal di bahagian serve, di serve luar kawasan untuk menghadiahkan 1 tambahan mata kepada Terengganu. Sekali lagi silapan untuk mengangkat fastball yang elok. Dengan mata ke-6 untuk Terengganu. Cantik fastball tu. Serangan daripada open, namun low spike di situ. 7 sama. Sengit perlawanan ini. 7 berbalas 7. Sayang, overshoot di situ, terlepas. Penggunaan wrist tidak cukup menarik untuk menanam bola tu ke dalam kawasan perlawanan. Berikan mata yang ke-8 untuk pasukan Terengganu. Kacau, cari celah-celah blok. Mintaan time out daripada tim Masak Sabah. Dengan mata terkini Terengganu 9, Sabah 7. Kala di gelanggang kedua, Labuan melalui dengan 22, manakala Johor 20. Time out diminta oleh pasukan Johor. Sengit perlawanan di gelanggang 2 ni. Masih tidak habis lagi set yang kedua. Set yang pertama dimenangi oleh pasukan Johor. Set yang kedua belum tahu lagi. Cantik, Aiman Alfi mengangkat kepada setter.
dan Almira menghabiskan dengan hentaman daripada tengah ke bahagian kiri pasukan Terengganu. Sabah mengejar dua mata untuk menyamakan kedudukan dengan 9 balas 9. Jump serve dilakukan, laju di situ, tapi apakan daya ditangkis oleh player daripada Masak Terengganu. Sayang out. Muhammad Munir gagal menyempurnakan spike beliau ke dalam kawasan berlawanan. Lagi kita akan dijamukan dengan pandangan jump serve daripada player Sabah ini. Cantik ke kiri bahagian kawasan perlawanan. Cantik nombor 1. Hentaman mencari bahagian kosong. Player nombor 1 Muhammad Azrin jaya dapatkan mata yang ke-11 untuk pasukan Masak Sabah. Sekali lagi jump serve, namun kurang berjaya dilakukan oleh beliau. Sikit kelelahan, kesalahan teknik barangkali. Dia akan mata yang ke-10 untuk Masak Terengganu. Cantik. Kira kekurangan bloker di situ untuk menutup bahagian diagonal. Wan Syed Zairi daya menyamakan kedudukan, iaitu 11 berbalas 11. Bola yang cantik kepada setter. Cuba menyerang daripada bahagian open. Balas open. Sayang bola terlalu jauh di luar kawasan mainan. Dia dapat dikejar oleh pemain-pemain daripada Masak Sabah. Out di situ. Mengukur dengan lompatan di bahagian atas kepala. Good judgement saya kira. Kan mata terkini 12 berbalas 12. Masak Sabah 12. Masak Terengganu 12. First ball yang kurang cantik, tapi berjaya di cover oleh Terengganu. Lalu dihentam oleh Aiman Alfi. Banyak mata yang dikutip oleh beliau. Spin saja, cuba menirukan pihak lawan. Namun low spike di situ. Saudara Azrin memberikan mata kepada Terengganu 13-13. Manakala di gelangan kedua, Labuan memenangkan set yang kedua. Dengan set pertama dimenangkan oleh Johor 1-1. Orang akan berjumpa di rubber set yang ketiga, set penentuan. Kesalahan yang dilakukan oleh pemain Sabah dikesan oleh juri perlawanan. Bola yang di set over lalu disambar oleh si nombor 2 Muhammad Izzuan. Cantik straight line dicari oleh Aiman Alfi. Terkena blok. Kalau saya kira tidak terkena blok pun akan masuk. Mungkin akan di-cover oleh ada orang telah menjaga straight line di situ. Tapi rezeki beliau mendapatkan mata yang ke-14 untuk pasukan Sabah. Float
ke bahagian belakang, namun telah dibaca tapi gagal untuk diangkat dengan sempurna. Pasukan Sabah Almirat sekali lagi cuba membuat perkara yang sama, namun sedikit kuat, lalu mata bola itu di keluar kawasan permainan. Mata terkini Terengganu 16, Sabah 15. Baru saja saya mahu update markah terkini, tapi Sabah tidak memberikan saya peluang untuk baca panggung ini. Dengan mata terkini 16 balas 16. Gagal lagi. Sabah berjaya mendahului dengan 17 balas 16. Cantik float. Cuba mencuri, namun saudara Aiman Alfi dapat membaca gerakan tersebut. Curi balik. Time out diminta oleh pasukan Terengganu. Dengan mata terkini 18 balas 16. 18 untuk Sabah, manakala 16 untuk Terengganu. Perlawanan diteruskan. Cari mata dengan daripada bahagian open. Sekali lagi mencuba daripada bahagian open. Saya kira out bola tersebut, tapi libero daripada Sabah di nombor 11 Muhammad Lufi menyangkakan bola itu masuk lalu memetiknya. Sayang, petikan beliau tidak begitu sempurna. Cubaan daripada Aiman Alfi, agak dihalang, namun halangan itu menyebabkan touch out daripada pasukan Wilayah Persekutuan. Menjadikan mata yang ke-19 untuk Sabah. Atas net, bola float. Penangkaan beliau, siapa yang akan mengambil bola ini? Kedua-duanya salah faham di situ. Bola mudah dipetik. Kekosongan di antara Malwi dan Aiman Alfi, nomor 1 nombor 8. Siapa yang akan memetik bola itu? Mata terkini Terengganu 18, Sabah 20. Bola cantik set, one hand set di situ. Kesalahan apa di situ? Mungkin tangan, saya kira. Adakan mata yang ke-19 untuk Terengganu. Cuba mengejar mata yang ditinggalkan oleh pasukan Sabah. Cantik. Ada lubang di situ. Daya dijumpai. Namun ada kesilapan dilakukan oleh player Terengganu. Turn over the point to Sabah. 21-19. First ball kurang digging saja. Easy ball. Habis. Masuk. 22-19.
Saudara Rozaimi menghentam bola tu ke sebelah kanan gelanggang untuk dapatkan mata ke-22, manakala Terengganu 19. Time out diminta oleh pasukan Terengganu. Manakala di gelanggang yang kedua, pasal perlawanan di antara Johor menentang Labuan untuk set yang ketiga, Johor melalui dengan 5, manakala Labuan dengan 3 mata. Permainan dimulakan. Betul-betul atas net. Serve tu dihalang, namun bola terkeluar bahagian kiri kawasan. Dapatkan mata ke-20 untuk pasukan Terengganu. Mulakan float mudah. Terkaman the blocker. Beri yang cantik. Sayang, cuba menjatuhkan bola di bahagian depan untuk mengelirukan pasukan Sabah, namun tidak berjaya melepasi kawasan sendiri. Mengadakan Sabah mata yang ke-23, manakala Terengganu 20. Cantik saudara Zaimi cuba belanja jump serve beliau sebentar tadi, menggagal. Keluar kawasan saya kira. 21-23, 21 Terengganu, 23 Sabah. Blok, namun terkena tangan. Mata yang terakhir untuk Sabah, 24-21. Mampukah Terengganu melakukan keajaiban? Dipetik begitu saja. Sayang, saudara Aiman Alfi dia terdapat menanam bola tu dengan cantik. Mengadakan satu lagi mata yang ke-22 untuk Terengganu. Akhirnya beliau balas balik dengan mata yang beliau rugikan tadi. Dan mata akhir menangan milik pasukan Sabah 25, manakala Terengganu 22. Di set yang pertama, Sabah menangi dengan 25, manakala Terengganu 22. Di gelanggang yang kedua, sekali lagi lawanan Sabah, Labuan menentang Johor. Dengan kini Johor melalui dengan 9, manakala Labuan dengan 4 mata.
Kembali kita di babak yang kedua, set yang kedua untuk perlawanan antara Sabah menentang Terengganu. Mata yang pertama diperoleh oleh pasukan Sabah. No covering in the side, saya kira. Aiman Alfi sekali lagi, cantik beliau. Dapatkan mata yang kedua untuk pasukan Sabah. Gagal mendapatkan first ball yang cantik. Mata ketiga untuk Sabah. 3-0. Over first ball. Silapan dikesan oleh juri perlawanan. Kira backline, cubaan backline tadi memijak line tengah. Sekali lagi kesilapan, keseluruhan libero, antara libero dan si nombor 17 Rozaimi. Perlahan-lahan Terengganu mengejar. 12-13. Serangan daripada bahagian sub. Tiada blocking yang dilakukan oleh Terengganu, hanya single block. Gagal untuk menghalang spike tersebut. Lalu memanjakan mata yang keempat untuk Sabah. Tapping sahaja, tidak agak kuat. Pukulan terkena bawah bola untuk dapatkan mata yang kelima oleh Sabah. Manakala di gelangan yang kedua, Johor memenangi set yang ketiga dengan 15-12. 15-10, maafkan saya. Mata yang ketiga diberikan oleh Terengganu. Lepas rally yang agak panjang saya kira permainan ini. Aiman Alfi meledak di situ. Terus menerus memberikan tekanan kepada player-player Terengganu. Sejak daripada first set lagi saya kira. Hanya beberapa saja bola beliau yang gagal masuk. Halang single block yang tidak berjaya di situ. Lagi, tapi Terengganu juga memberi saingan yang hebat. Cuba mengejar secara perlahan-lahan. Bola kurang menarik. Cover yang cantik namun tidak sampai. Tidak berjaya untuk melepasi net. Mata yang kelima untuk Terengganu, dalam mata 6 untuk Sabah. Sayang tidak masuk. Mata ketujuh untuk Putuan Sabah, lalui dua mata di hadapan Terengganu. So daripada Aiman Alfi, biasa saja float dipetik oleh Aiman Alfi. Cubaan daripada sub terkena tangan blocker, lalu out. Kacau di situ. 6-7. 6 untuk Terengganu, 7 untuk Sabah. Perlahan santai kejar. Serangan dari tengah berjaya dihalang. Melahankan bola. Silapan. Salah faham di situ. Kurang komunikasi.
menghadiahkan mata yang ke-8 untuk pasukan Masak Sabah. Float ke bahagian kiri, dihalang, namun cari touch-out di situ saya kira. 7/8. First ball yang agak rendah, jaya dinaikkan oleh setter. Serangan bertengah gagal. Mungkin positioning yang agak kurang baik daripada middle blocker. Serangan pada open. Apa yang terjadi? Kena tangan tu mengenai net, saya kira. Terengganu berjaya menyamakan mata Sabah, iaitu 8-8. Cuba menyerang daripada bahagian open. Kesalahan holding saya kira daripada pasukan Terengganu. 9/8. Surah Zaimi gagal membuat jump serve yang menarik seperti di set yang pertama. Sangkut di net. 9/9. Agak sengit untuk set yang kedua ini. Set yang pertama pun saya kira agak sengit. Cuma nasib berpihak kepada Masak Negeri Sabah. Timing kurang cantik lakukan oleh Rozaimi. Terengganu melalui dengan satu mata, iaitu 10/9. Manakala di gelanggang yang kedua, Sabah akan menentang Kedah. Tapi untuk perempuan, belum lagi mula, masih memanaskan badan kedua-dua belah pihak. Sabah dapat menyamakan kembali 12-10. In hujung gelanggang sahaja. Serangan daripada Azrin, isi nombor 1 pada Masak Sabah. Terkeluar jauh daripada gelanggang mainan. Kini Terengganu pula yang melalui dengan 12-10. Kena blok. Slow saja, reset. Tergerincir di situ. Mungkin berpeluh, sebab peluh agaknya. Cantik Aiman Alfi. Maju. Jarang-jarang beliau tidak dapatkan mata daripada spike beliau. Terkena blok lalu masuk ke kawasan, lupa lubang masuk ke kawasan pemain gelanggang Terengganu. Jaya dipetik. Sekali lagi cubaan daripada Aiman Alfi sekali lagi. Dapatkan mata
tambahan untuk menyamakan mata. 13-13. Tukaran dibuat oleh Terengganu. Jersey 7 menggantikan player jersey nombor 2 Ahmad Ridaudin menggantikan Muhammad Izzuan. Sekali lagi Aiman Alfi, namun kali ini dia dihalang. Naik sekali lagi, laju daya dipetik, namun bolanya terkeluar daripada gelanggang. Aiman Alfi, player to watch. Saya rasa kena naik 3 blok untuk blok beliau. Bahaya sungguh Aiman Alfi, jersey nombor 8 daripada Sabah ini. Hebat, laju G2. Mungkin akan mendapatkan best player untuk game ni, saya kira. Time out diminta oleh pasukan Terengganu, manakala di gelanggang kedua masih tidak bermula lagi perlawanan di antara Kedah dan Pulau Pinang untuk perempuan. Kedah dan Sabah, maafkan saya. Serangan daripada sub, saya kira si nombor 6, nombor 5 Terengganu, Iman Arif, daya menyamakan mata. 14-14. Sengit di babak yang kedua ini. Serangan daripada tengah, cantik, tak mampu dibaca oleh player-player Terengganu. Mungkin menjangkakan akan diberikan kepada player di bahagian open, menggantikan setter nombor 14, menggantikan nombor 5. Wan Haminur menggantikan oleh Ehsan bin Ebit situ. Aiman Alfi selut belakang, antai saja, keep playing on, namun gagal untuk meneruskan perlawanan. Bola keluar kawasan gelanggang. Mata terkini 15-15. Sedikit kuat serve yang dilakukan oleh main daripada Terengganu. Dapatkan mata yang ke-16 untuk pasukan Sabah. Spike demi spike dibeli oleh player-player. Beli lagi, cantik, terkena blok, kacau di situ. Rally yang menarik, namun nasib menyebelahi Sabah dengan 17-15. Tukaran pemain untuk Masak Terengganu. Nombor 3 dikeluarkan, nombor 6 dimasuk. Nombor 6. First ball yang gagal, kurang cantik daripada jersey nombor 1 daripada Sabah.
Muhammad Azrin terus minta time out daripada pasukan Sabah dengan mata terkini 17 berbalas 17. Kala di gelanggang kedua masih tidak bermula lagi permainan di antara Kedah menentang Sabah. Mulakan Rozaimi Hayang, mungkin beliau cuba menunjukkan bola itu di kawasan kosong di bahagian kanan penjuru kawasan Sabah, namun gagal sedikit lalu terkeluar dari kawasan langgang. Over di situ, balik ruang Azrin take balik sekali lagi. Azrin tapping saja di bahagian depan. Sekali lagi Azrin, cantik setelah 3 kali set kembali. Kali ketiga beliau berjaya terekam bola itu. Mata yang ke-19, Sabah melalui 2 mata di hadapan Terengganu. Zaimi akan belanja beliau punya jump serve. Cantik. Kali ini jadi. Memukau tengok beliau punya jump serve. Adu. Sekali lagi Zaimi cuba melakukan jump serve, terkena net, daya diambil di kuih sahaja. Azrin spin saja di situ, cuba mendapatkan cantik daripada player-player Sabah. Tidak dapat cover oleh Aiman Alfi di bahagian belakang untuk bagi mata yang ke-18 untuk pasukan Masak Terengganu. Cantik Muhammad Azrin. Nampak lubang di antara bloker yang naik tadi. Lalu menghentam sepenuh tenaga beliau mendapatkan mata yang ke-21 bagi pasukan Masak Sabah. Serve yang agak lemah saya kira. Sangkut di tengah-tengah net. Aiman Alfi sekali lagi. Gagal, terkeluar. No one touching the ball. Kacau di situ. Ref perlawanan, juri perlawanan nampak kena sedikit tangan daripada player Terengganu. Aiman Alfi sekali lagi. Sayang, spike. Sikit kecewa beliau. Mata terkini Terengganu 20, Sabah 22. Untuk pengetahuan siapa yang baru masuk, Sabah telah menangi set yang pertama sebentar saja tadi. Set penentuan. Aiman Alfi, gila. Baik.
kata player to watch daripada Sabah. Jadi saingan untuk kumpulan A matikan beliau dengan baik. Beliau di hadapan sangat-sangat bahaya. Mata akhir untuk Sabah 24-20. Tukaran terakhir untuk Masak Terengganu lakukan 19 tukar dengan 12. Yang terakhir serve daripada Azrin, nombor 1 daripada Sabah. Kalut di situ. Mungkin menjagakan bola akan dapat dijangkau oleh Aiman Alfi. Agak rakus. Namun kesilapan beliau telah memberikan mata untuk pasukan Sabah. Zaimi 3 meter. Saya rasa 3 meter. Sabah menang untuk set yang kedua. Mata akhir 25 balas 21. Sabah menangi kedua-dua set dengan 2 balas kosong. Lawan ini merupakan perlawanan yang terakhir untuk sesi pagi. Kita akan sambung selepas solat Jumaat pada waktu 3:30 petang. Lawanan sesi petang akan dimulakan dengan daripada tim